Assalamualaikum dan salam Kedah Sejahtera. Bersama saya Ajmal Ali dalam Buletin Kedah Sejahtera. Proses pembentukan generasi muda perlu diberi penekanan berikutan peristiwa-peristiwa yang membimbangkan yang berlaku kebelakangan ini. Menteri Besar Dr. Seri Muhammad Sanusi Mak Noor berkata, pengawasan serta didikan terhadap anak-anak mesti bermula di rumah melalui pembentukan yang diberikan oleh ibu bapa. Jelasnya keadaan kini menjerat para guru yang berusaha mendidik generasi muda apabila tindakan yang diambil oleh para pendidik berisiko berdepan hukuman denda dan penjara. Tambahnya lagi, situasi meruncing itu menyebabkan masyarakat menjadi terlalu manja sehingga tidak boleh ditegur dan diasuh. Beliau berkata demikian sewaktu majlis penyerahan hamper di Pabali di Wisma Darul Aman. Menurut beliau, penekanan terhadap elemen penting dalam proses pendidikan perlu bermula daripada aspek moral dan etika. Beliau mengingatkan seluruh masyarakat sama ada India, Melayu dan masyarakat Cina untuk mengawasi pembentukan generasi yang akan datang dari rumah serta tidak dibebankan kepada guru di sekolah semata-mata. Sambutan Hari Profesion Teknikal Negara HPTN 2025, peringkat negeri Kedah yang menghimpunkan ratusan warga profesional teknikal dari pelbagai agensi kerajaan dan swasta berlangsung dengan jayanya. Majlis yang diajurkan oleh Jabatan Kerja Raya Negeri Kedah itu dirasmikan oleh Pengurusi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga, Air, Sumber Asli dan Alam Sekitar Negeri Kedah, Datuk Haji Muhammad Yusof Alias Munir Haji Zakaria. Dalam ucapannya, beliau menegaskan bahawa tema mengorak inovasi masa depan demi kemanusiaan mencerminkan komitmen kerajaan negeri untuk memastikan setiap kemajuan teknologi memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Beliau turut mengiktiraf peranan besar golongan profesional teknikal sebagai tulang belakang pembangunan negeri dan menyuruh generasi muda agar menceburi bidang tersebut bagi menjamin kemajuan masa depan negara. Karnival Usahawan Kedah mampu meningkatkan kerjasama dalam kalangan pemain industri keusahawanan, penjajah serta peniaga kecil agar dapat bergerak seiring dan saling melengkapi. Menurut Pengurusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Keusahawanan, Datuk Haji Muhammad Saleh Saidin, Karnival Usahawan Negeri Kedah tahun ini julung kalinya digabungkan dengan Hari Penjajah dan Peniaga Kecil peringkat negeri Kedah. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Karnival Usahawan Kedah dan Hari Penjajah dan Peniaga Kecil peringkat negeri Kedah tahun 2025 bertempat di pekarangan Aman Jaya Mall. Tambahnya, karnival itu juga menjadi platform terbaik untuk kerajaan negeri menyalurkan maklumat dasar, insentif serta inisiatif sokongan yang lebih menyeluruh. Penjajah dan peniaga kecil turut dapat menimba ilmu perniagaan moden, digitalisasi serta strategi pemasaran sepanjang program tersebut. Hari Komuniti Kampung Sejahtera merupakan inisiatif penting kerajaan negeri untuk mengeratkan hubungan antara penduduk setempat serta meningkatkan kesedaran dan kesejahteraan komuniti. Pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Pembangunan Insan dan Pembasmian Kemiskinan, Datuk Ustazah Hajah Siti Aisyah Haji Ghazali berkata, program itu di bawah portfolio beliau sebagai tanggungjawab memacu pembangunan luar bandar, memperkasa masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beliau hadir merasmikan program Hari Komuniti Kampung Sejahtera peringkat daerah Padang Terap di Dun Pedu. Maklum beliau, setiap tahun kerajaan memperuntukkan 4.4 juta ringgit untuk sumbangan beras sejahtera di samping penyediaan 100 slot untuk diberikan kepada rakyat yang mahu membina rumah tetapi tidak mempunyai tanah sendiri dengan syarat-syarat tertentu. Pengurusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Keusahawanan, Datuk Haji Muhammad Saleh Saidin bertemu sendiri dengan para peniaga yang dikenakan kompaun kerana berniaga di Padang Garam dan Pantai Leman. Pada Sabtu lalu, beliau menerima aduan berhubung tindakan Majlis Bandaraya Al-Ustar, MBAS, yang telah mengeluarkan 45 kompaun terhadap peniaga-peniaga di Padang Garam dan Pantai Leman, yang kini menjadi destinasi baru tumpuan pengunjung dan pelancong. Beliau memahami keresahan para peniaga dan beriltizam untuk membantu mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Pada masa yang sama, beliau turut menghargai peranan MBAS yang memikul tanggungjawab memastikan setiap penjajah dan peniaga mematuhi peraturan demi kebaikan dan kemaslahatan semua pihak. Beliau memberi komitmen penuh untuk mencari titik penyelesaian yang adil dan seimbang bagi pihak peniaga serta pihak berkuasa tempatan. Buletin Kedah Sejahtera berakhir di sini. Ikuti perkembangan terkini Kerajaan Negeri Kedah di platform digital Urusia Penerangan Darul Aman. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.